5 sebab DJI Osmo Nano best untuk vlogger. Sebab pertama adalah compact size. Serta dia aku dah penat nak bawa kamera besar untuk shoot vlog. Dan saiz kamera ni besar ibu jari aku je. Berat dia cuma 52 gram. Benda ni memudahkan untuk hang nak record dan snap angle macam tu je. Sebab kecil kan? Kecil ke dah? Sebab kedua adalah magnetic design. Everything magnetic. Benda ni sangat praktikal dengan aksesoris yang kita boleh mount lekat kat baju, kat topi dan juga suction cup. Aku suka part ni sebab boleh main banyak creative angle. Nombor 3 adalah MVD. Ni benda paling penting untuk vlogger, iaitu Multifunctional Vision Dock, MVD. Every time nak record, kita boleh press dan check framing dekat Vision Dock ni. Yang ni sangat membantu. Aku record. So kalau aku nak ada angle yang pelik-pelik sikit, aku just lekat kamera dan aku boleh tengok dia. Simple. Bukan tu saja, dia function as extra battery. Bateri kamera alone boleh pi dalam 90 minit, tapi kalau hang gabung dengan Vision Dock ni, dia boleh pi sampai 200 minit. Ada lagi, kamera ni dah ada storage. Aku punya 128GB. Tapi Vision Dock ni dia boleh bagi extra storage. Ada slot untuk micro SD dekat sini. Sebab keempat adalah video quality. Kamera ni kecil tapi dia boleh shoot video dalam 4K with 120 frame per second slow-mo. Dia ada good sensor for low light, wide dynamic range dan untuk content creator yang suka menggoreng color. Kamera ni support 10-bit D-Lock M color. Nombor 5 adalah stabilization dia padu. Bila saiz kecil mesti ada shaky. Sebab tu Osmo Nano ni dia provide Rocksteady 3.0 dan horizon balancing yang buat footage nampak smooth walau record sambil bergerak. Sebenarnya tak cukup 5 sebab ada banyak lagi sebab. Kamera ni waterproof, nak charge bateri laju, nak transfer footage laju. Jujur dia aku dah mind blown. Ni adalah the best kamera untuk vlogger-vlogger.